Setiap tempat ada cerita, setiap perjalanan ada pengalaman. Hari ini kita akan meneroka satu lagi destinasi menarik dalam Ke Mana Kita Hari Ini. Jom kita mulakan perjalanan ini. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang subscribe dan follow channel Ke Mana Kita Hari Ini. Saya dah pun pack pakaian-pakaian saya. Jadi, ke mana kita hari ini? Sebenarnya plan asal 3 hari 2 malam, tapi disebabkan ada masalah tertentu yang tak dapat saya elakkan, jadi nampaknya terpaksa saya singkatkan menjadi 1 hari. Plan asal memang banyak info-info yang ingin saya kongsikan, tapi apakan daya, manusia hanya mampu merancang dan Tuhan yang menentukan. Tapi tak apa, walaupun 1 hari, saya akan cuba sedaya upaya sebaik yang mungkin apa yang boleh saya hidangkan untuk anda sepanjang 1 hari. Jom kita mulakan perjalanan. Perjalanan saya kali ini menuju ke bumi Mersing. Mudahnya rumah saya ni sebab berdekatan dengan highway. Yang mana highway ni boleh menghubungkan Desaru, Johor Bahru dan juga highway utara selatan. Sepanjang perjalanan ni mungkin saya akan sebut beberapa tempat yang mungkin ada sejarahnya yang tersendiri. Jom kita teruskan perjalanan. Anda nampak tak ni? Ni sebenarnya jambatan baru untuk merentasi Sungai Kota Tinggi. Tapi projek ni belum siap lagi. Kalau dah siap ni memang cantik. Jalan pun dah dibesarkan. Lepas ni lagi mudah lah kalau saya nak ke Mersing. Perjalanan lebih cepat. Disebabkan saya bergerak seawal pagi, jadi tempat pertama yang akan saya cari adalah tempat sarapan yang saya suka singgah. Nak tahu kat mana? Jom ikut saya. Apa yang warna putih tu? Inilah kubu. Nak saya ceritakan tentang sejarahnya? Kubu yang terdapat di sepanjang jalan ini sebenarnya dikenali sebagai pillbox, iaitu kubu kecil pertahanan dan dibina oleh pihak British sekitar Perang Dunia Kedua, iaitu 1939 hingga 1941. Tujuan utama pembinaannya ialah menghalang kemarahan tentera Jepun yang dijangka menyerang tanah Melayu dari arah pantai timur. Akhirnya saya hampir tiba di tempat untuk saya bersarapan. Nak ke sini mudah aja sebab lokasi dia berada di tepi Jalan Kota Tinggi Mersing. Jadi mudahlah kalau kita nak pergi. Kat sini bukan sekadar tempat untuk kita bersarapan ataupun untuk kita makan tengah hari. Tempat ni juga dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan asas seperti toilet, bilik mandi, parking, taman permainan dan juga surau. Dah kira standard macam R&R. Cuaca agak panas hari ni. Sekarang saya dah sampai dekat Midway Arenal Dusun Panti. Apa yang best kat sini? Lontong dia sedap. Jom kita cuba. Di sini dijual pelbagai jenis makanan untuk sarapan dan juga makan untuk tengah hari. Tapi apa yang saya suka kat sini sudah semestinya lontong. Tak kiralah saya sampai sini waktu pagi ke, waktu tengah hari ke, tetap lontong menjadi pilihan saya. Yang ditunggu telah pun tiba, lontong. Nampak simple tapi sedap, serius. Memang sedap. Saya order lontong dan juga kopi or ais. Cukuplah untuk sarapan. Baiklah, saya pun dah siap sarapan. Jadi jom kita teruskan perjalanan kita. Okey, makan pun dah settle, sarapan pun dah settle. Jadi sudah teruskan perjalanan. Jom ke mana kita hari ini? Cuaca agak panas hari ini, tapi tak apa. Kita teruskan perjalanan sebab cuaca yang panas ni kadang-kadang dia boleh berubah jadi redup, kadang boleh berubah jadi mendung, nak hujan. Cuaca tak menentu. Tapi itulah nikmat perjalanan bila kita memandu ni. Okey, jom teruskan perjalanan. Setelah beberapa jam sampai juga akhirnya saya di bumi Mersing. Okey,
Tak sabar saya. Jom. Sebelum saya nak tiba ke tempat yang dituju, saya singgah kedai ni kejap. Saya nak beli keropok leko, keropok ikan dan juga makanan-makanan ringan yang lain. Untuk pengetahuan anda, kat kedai ni bermacam-macam keropok ikan ada dijual di sini. Dari keropok leko sampai kepada keropok kering dan juga makanan-makanan ringan yang berasaskan laut juga pun ada dijual di sini. Laut telah terbentang luas, jadi jom kita menikmati pemandangan sambil saya memandu. Cuaca hari ini agak baik. Tadi sedikit panas dan sekarang dia dah mendung. Tapi tidak memberi petunjuk bahawa hari ini nak hujan. Jom kita meneruskan perjalanan sambil kita menikmati pemandangan laut yang terbentang luas ni. Sekarang saya dah pun tiba di kawasan Kampung Air Papan Mersing. Satu lokasi yang cukup tenang dengan pemandangan sawah padi yang memukau. Kalau anda nak lari dari kesibukan bandar, inilah tempatnya. Kampung Air Papan ni bukan sekadar tempat cantik, tapi ada sejarahnya tersendiri. Kawasan ni dah lama menjadi penempatan penduduk tempatan yang majoritinya bergantung kepada hasil laut dan pertanian. Dahulu sawah-sawah di sini menjadi sumber makanan utama penduduk kampung. Walaupun sekarang banyak perubahan berlaku, keindahan sawah dan suasana kampung masih dikekalkan. Apa yang menarik di sini adalah suasananya yang sangat damai. Bayangkan, angin sepoi-sepoi, bunyi burung dan pemandangan hijau terbentang luas. Waktu terbaik datang di sini adalah waktu pagi dan petang, bila cahaya matahari bagi efek yang sangat cantik untuk gambar dan video anda. Antara aktiviti yang anda boleh buat dekat sini, yang pertama, OOTD dan fotografi. Memang pot terbaik untuk ambil gambar, view dia memang estetik habis. Yang kedua, jalan santai, sesuai untuk tenangkan fikiran jauh dari kesibukan bandar. Yang ketiga, berbasikal. Jalan kampung yang tenang sangat sesuai untuk kita ride santai-santai. Yang keempat, piknik santai. Boleh bawa makanan ringan, lepak sambil menikmati view sawah yang menghijau. Yang kelima, buat konten video ataupun vlog. Memang sesuai untuk buat konten travel macam ni. Okey, saya dah sampai. Agak-agak saya ada kat mana sekarang ni? Jom. Lepak santai. Sampai je saya kat sini, tanpa buang masa banyak, saya siapkan kelengkapan untuk saya berkelah di sini. Saya datang tidak bersendirian, tapi saya datang bersama isteri saya. Sudah memadai bagi kami berdua untuk menghabiskan masa sehingga petang di sini. Lepak-lepak santai sambil menikmati pemandangan di tepian pantai. Hari ini kita piknik simple je, tepi pantai. Tak payah set up fancy pun. Cukup ada tikar, dapur portable dan yang paling penting, keropok leko panas-panas. Okey, jom kita goreng. Minyak dah panas, kita masuk satu-satu. Dengar tu bunyi dia. Kruk, krak, kruk. Bila dah nampak warna keemasan macam ni, itu tanda dia dah ready. Sambil tunggu tu, kita chill dulu. Angin pantai ni, dia lain macam. Bunyi ombak, angin sepoi-sepoi, memang sesuai kalau nak lari dari stres. Okey, dah siap. Panas-panas lagi ni. Kita cicah sos, gigit, rangup luar, lembut dalam. Makan pula tepi pantai, memang padu. Okey, saya dah sampai dekat tepi pantai. Agak-agak kat mana saya ada sekarang ni? Tempat cantik. Angin sepoi-sepoi basah.
Jadi saya ada kat mana sekarang ni? Cuba anda teka. Haha. Nyaman. Nyaman. Ha. Kita tanya abang ni, macam mana tempat ni? Best ke tak best? Best, alhamdulillah. Best Best. Okey, anak-anak sonok okey bang daripada mana bang? Saya daripada Kulai. Di Kulai. Oh, saya daripada Masai. Dari Masai. Dari Kuala kita sama. Rumah mak mertua kat sini. Dari sini lah. Okey. Alright. Okey, no, abang ni bawa anak-anak, bawa isteri. Jadi tempat ni memang best, memang sonok kalau kita bawa. Okey bang, terima kasih. Okey, baik. Alright. Okey, terbaik. Nak tahu kat mana tempat ni? Mudah je. Gunakan Waze, kemudian type Pantai Pasir Lanon dan anda akan tiba ke tempat ini. Mudah je kan nak pergi. Zaman pun dah canggih. Kita guna Waze je. Mesti jumpa tempat ni. Lepas makan, boleh jalan-jalan tepi pantai, main air sikit atau just duduk layan view. Itu pun dah cukup best. Kepada yang belum follow, jangan lupa tekan butang subscribe. Okey. Baiklah kepada semua follower saya. Kemana kita hari ini? Untuk anda, saya belanja satu gerak langkah silat. Okey, boleh? Okey, sedia? Tempat ni memang terbaik. Next. Diam tak diam, masa pun dah menjelang petang. Baiklah, saya nak bawa anda semua ke satu lokasi lagi, di mana tempat ni saya fikir amat sesuai untuk anda bersama ahli keluarga, bersama pasangan, bersama rakan-rakan untuk bergambar kenangan. Kerana di sudut sini ada pemandangan matahari terbenam di waktu petang, ditambah pula dengan pulau-pulau kecil yang berada di sekitarnya. Kawasan ini sebenarnya masih lagi berada di sekitar Pantai Pasir Lanon. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk mengabadikan kenangan di sini. Waktu petang dah pun tiba. Sekarang saya ada dekat Pantai Pasir Lanon. Okey, kita tengok view ni. Kalau anda semua nampak, okey, jom saya bawa anda tengok. Semua ni pulau-pulau kecil. Okey, sini semua pulau-pulau kecil. Kat sini memang banyak pulau. Boleh tengok kat sana. Okey, boleh tengok kat sana. Memang banyak pulau-pulau kecil. Alright. Okey, macam ni keadaan dia. So, kita boleh lepak santai kat sini. Kalau nak tengok sunset, ada dekat sana. So, next view dekat mana? Jom. View seterusnya, saya akan bawa anda ke Jeti Lestari Penyambung. Jeti Lestari Penyambung ni berada berdekatan dengan Pantai Pasir Lanon. Sebenarnya sebelum kita sampai Pantai Pasir Lanon, kita akan jumpa dulu Jeti Lestari Penyambung ni. Tapi disebabkan waktu pagi tadi view dia kurang menarik kat sini, jadi saya skip dulu. Saya terus ke Pantai Pasir Lanon. Jom kita jalan-jalan atas jeti ni. Apa yang boleh kita nampak? Bila saya dah berada di atas jeti ini, apa yang boleh saya katakan? Pulau-pulau semakin dekat menghampiri pandangan mata saya. Memang cukup indah ya. Jadi kalau kita nak bergambar berlatar belakangkan pulau-pulau kecil yang cukup indah ni, lokasi ini memang antara yang terbaik. Rasa-rasa boleh sampai tak kalau kita berenang pergi kat pulau tu? Memang nampak dekat, jelas.
Okey, hari pun dah senja, jadi saya ingin undurkan diri. Semoga kita jumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Okey? Bye-bye. Akhir kata, terima kasih kepada semua penonton dan subscriber. Jangan lupa like, subscribe, follow. Ke mana kita hari ini? Bye-bye.